Sepatutnya Maze Runner kena ada movie yang keempat dan juga yang kelima. Kita tahu Maze Runner ni diadaptasikan daripada novel Maze Runner, novel Scotch Trials dan juga novel Death Cure. Tadi kenapa aku kata kena ada movie keempat, kelima? Disebabkan ada novel keempat dan juga novel yang kelima. Kill Order dan juga Fever Code. Yes, diorang tak adapt ke movie, tapi cerita dia pasal apa? Cerita dia boleh kata prequel sebelum novel Maze Runner yang pertama tu. Dia start dulu dengan Kill Order. Kill Order ni mengisahkan tentang sekumpulan survivor, tak ada Thomas dalam tu. Diorang cuba untuk nak survive daripada massive solar flare yang dah hancurkan bandar, dan dalam masa yang sama juga tersebarnya deadly flare virus. So dekat Kill Order ni kita akan nampak macam mana society tu collapse dan juga macam mana virus tu makin merebak sampai ubah manusia jadi macam zombie yang kita nampak dekat Maze Runner Scotch Trials punya movie. And then novel yang kelima, ataupun kalau ikutkan installment cerita tu, dia sebenarnya cerita yang kedua lah, Fever Code, mengisahkan tentang Thomas dan juga Teresa punya life sebelum masuk dalam maze. Macam mana diorang membesar dekat Wicked, siap tolong design maze tu lagi. Pelan-pelan diorang sedar yang cara Wicked ni kejam dan tak bermoral. Dan cerita tu berakhir dengan kenapa Thomas dan juga yang lain-lain dimasukkan ke dalam maze. So untuk Kill Order fokus macam mana dunia musnah, untuk Fever Code fokus macam mana maze tu bermula.